So, sekarang kita nak mengaplikasi kepahaman kamu tentang nombor indeks. Sebelum kita mulakan, cikgu nak kamu ingat formula yang baharu ini. Ini nampak macam mana? Ini macam bibir kan? Okey, so kat sini ada terlibat dengan tiga, maaf. Okey, dia terlibat kat sini terlibat dengan 3 tahun. 2005, 2000 dengan 2010. Okey, terlibat dengan 3 tahun. Jadi kat tengah-tengah sini kita isi. Okey, lukis dulu bentuk bibir ni. Okey, mulut lah, mulut. Okey, so isi tahun yang paling awal sekali adalah 2000, tahun 2000. Okey, yang tengah ni 2005. Tengah ni 2005. Okey, yang belakang ni 2010. Okey, boleh ya? First, isi dulu tahun yang ada pada tahun 2000 hingga ke tahun 2010. Yang kecil, yang kecil depan, yang kemudian belakang. Okey, yang dahulu tu depan. Okey, kemudian kita tengok sini. Okey, ini maksudnya 2000, tahun 2000 sama dengan 100, maksudnya dia berasas pada tahun 2000. Yang ni 2015, 2005 berasas tahun 2000. Yang ni maksudnya 2010 berasas tahun 2000. Ini maksudnya tahun 2010 berasas tahun 2005. Okey ya? Berasas ya. Okey. So yang ini kita isi ya. Okey, yang ni kita tengok. Untuk P ya, untuk P. Untuk P je, kereta P ya. Okey, ini maksudnya pada tahun 2005 berasas 2000. Nombor indeks dia adalah 140. I05 berasas tahun 2000. Dia buat macam ni kan. Kalau kita nak Q, kalau kita nak isi harga dia, harga kereta dengan harga pada tahun 2000, darab 100. P lah sepatutnya. Okey. PQ pun boleh. Tapi harga tu P lah. Then dia dapat 140. Itu maksud dia ya. Okey, so ini kita tak guna. Okey, ini tak guna. Complicated. Jadi, kita isi ni 2005 berasas 2010 kan? 2000 kan? 2005 berasas 2000, 140 kita isi ke atas sini. Okey? Okey, 2010 berasas 2000. 2010 berasas 2000, dia dapat 168 kita isi. Okey? Boleh kan? Okey, kemudian last sekali untuk kereta P. 2010 berasas 2005. 2010 berasas 2005. Nilai dia P. Okey. So, sekarang dia ada satu formula. Ini semua atas ni mesti nombor indeks. Atas ni mesti nombor indeks. Okey, mesti nombor indeks. So, lepas saya isi semua, saya nak kira. Atas darab dengan atas. Okey. Nombor indeks darab nombor indeks. Nombor indeks darab atas darab dengan atas. Okey. Sama dengan nombor indeks yang kat bawah ni darab dengan 100. Mesti darab 100. Kenapa? Dia satu nombor je. Dia tak ada kawan. So, cikgu bagi kat 100 dekat dia. So, ingat atas darab atas. Bawah ni darab dengan 100. Okey. Ini formula ya. Formula. Okey. Kemudian, P ini, nak dapatkan P, jadi kita guna 168 darab dengan 100 dapat 16,800 bahagi ini darab jadi bahagi. Bahagi. Dan dapat jawapan. Itu nilai P. Boleh faham? Okey, sekali lagi ya. Okey, saya ada
kita kena lukis bentuk bibir, bentuk mulut, bentuk mulut. Kita lukis mulut. And then tahun sini kita isi tahun. Dari kecil sampai ke besar. Okey. Kat sini kita isilah nombor indeks mereka. Ini A. Minta maaf ya. Okey. Ini A. Ini B, nilai B. Indeks B. Ini indeks C. So, formula dia indeks A darab indeks B sama dengan C darab dengan 100. Itu formula dia. Dan syaratnya ABC ni adalah nombor indeks. Tak boleh nilai. Dia hanya bagi nombor indeks. Okey? Boleh? Okey. Kita tengok B ya. Kita tengok B. Dia nak nilai Q. Q kat sini. So, saya tengok kereta H saja. Okey, kereta H. So, ini saya tak tengok dah. Sama juga ada 2000, 2005 dengan 2010. So, saya lukis 2000. Saya tulis 2000. Kemudian 2005. Tahun ya. 2005. Kemudian 2010. Okey. Untuk bibir. Kat atas sini Q. Q kita tengok Q. Adalah 2005 berasas 2010. 2005 berasas 2000. Bukan 10 ah. 2005 berasas 2000. So nilai dia Q saya tulis kat atas. Okey. Kemudian ni 2010 berasas 2000. 2010 berasas 2000 nilai dia 176. Tulis. Ini 2010 berasas 2005. Nilai dia 110. Jadi kita nak buat macam mana? Kita guna Q darab 110. Q darab 110 sama dengan 176 darab dengan 100. Boleh? So, kemudian Q sama dengan apa dia? 176,000. Guna kalkulator 17,600. Bahagi, ini darab jadi bahagi. Bahagi 110. Dari kalkulator saya dapat 160. Okey? Dapat dah. Ni formula yang cikgu bagilah. Nanti dekat sekolah cikgu akan tunjuk kenapa dapat formula macam ni. Kalau ada masa cikgu akan tunjuklah kenapa dia macam mana dia dapat formula macam ni. Okey? Bolehkah? Halo? Cuba buat dulu. Cuba buat dulu ya. Cuba buat dulu. Cuba buat dulu ya. Buat sampai muka surat. Ini susah sikit. Nanti cikgu ajar. Cuba buat sampai sini. 4. Okey, 4 rasanya ada masalah. Cuba buat ya. Buat sekarang tau. Buat sekarang tau. Kita kelas akan, nanti cikgu ada kelas pada 10.25 ya. Kita ada kelas lagi. Cuba buat dulu ya.